5 kelebihan emas sebagai simpanan jangka masa panjang. Boleh tengok video ini sampai habis dan jangan lupa save untuk rujukan masa akan datang. Yang pertama, nilai emas terjamin dalam jangka masa panjang. Saya nak bagi contoh mudah, nilai emas sejak beribu tahun dulu tak pernah jatuh kosong. Walau apa juga keadaan ekonomi sekalipun, emas tetap bernilai. Yang kedua adalah aset fizikal mampu milik. Jika tuan-puan nak beli tanah, tak boleh beli sikit-sikit. Perlu ada modal yang besar. Tapi emas kita boleh beli sikit-sikit, contohnya 1 gram. Dengan modal sekitar RM600 sudah boleh dapat 1 gram. Dan yang ketiga, kekayaan dalam tangan. Bila kita simpan emas, bermaksud kekayaan ada dalam tangan kita. Kita boleh pajak, kita boleh jual bila-bila masa jika perlukan duit. Yang keempat, aset mudah alih. Sifat emas yang kecil dan mudah dibawa ke mana-mana saja memudahkan urusan pemiliknya. Jika kita berpindah ke tempat yang baru, nak bawa keluar negara, boleh saja bawa emas bersama. Emas tetap laku di mana-mana seluruh dunia. Yang kelima, tiada siapa yang tahu. Emas satu-satunya aset yang tiada dalam rekod sistem kewangan. Maksudnya, tak ada siapa pun tahu berapa jumlah emas yang kita ada. Saya sedia bimbing tuan-puan untuk mulakan simpanan emas dengan cara yang mudah, murah dan selamat. Bagi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas, tuan-puan boleh rujuk di pin video saya untuk saya bantu tuan-puan sebaiknya.